Hadis yang ke-18, an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bishatin yajurrunaha faqala law akhadhtum ihabaha faqalu innaha maytatun faqala yutahhiruha al-qarzu akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Mafhum daripada hadis di atas daripada Maimunah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersua dengan mereka yang sedang mengheret bangkai seekor kambing, kan. Melihat itu baginda bersabda, "Alangkah baiknya sekiranya kamu mengambil kulitnya," kulit kita bangkai tadilah. Mereka berkata, "Kambing ini sudah menjadi bangkai, wahai Rasulullah." Nabi pun bersabda, "Ia dapat disucikan dengan buah al-qaraz." Bila kata apa? Boleh kita kata kulit bangkai itu boleh disucikan dengan buah al-qaraz. Ini disebut oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, kan. Jadi apa yang dimaksud al-qaraz kan? Apa yang dimaksudkan buah al-qaraz yang disebut Nabi? Jadi kat sini sebut al-qaraz adalah nama sebatang pohon yang telah dikenal di mana bijinya atau buahnya dapat digunakan untuk menyamak kulit. Jadi pada zaman Nabi SAW ada satu buah ni lah kan, dia digunakan memang kita kata untuk menyamak kulit. Buah mungkin kita kata dia punya fizikal itu kasar kan, dia boleh digunakan untuk menghilangkan kulit, menghilangkan bulu-bulu pada tu dan menghilangkan kita kata isi-isi yang melekat pada kulit itulah kan. Ada pun macam zaman sekarang ni, kalau kita tengok zaman sekarang kalau untuk kita samak kulit kan, biasanya orang pakai apa? Biasanya orang pakai sama ada eee najis, burung merpati kan, ataupun perkara-perkara yang tajam lah, kan. Perkara yang boleh kita gunakan untuk menghilangkan sakit baki daripada kulit tu lah. Okey, jadi daripada hadis di atas apa boleh kita dapati, beberapa hukum lah kan. Di antaranya adalah Nabi melarang lah menyia-nyiakan harta ataupun kita kata barang lah selagi mana boleh dimanfaatkan walau apa jua cara sekalipun. Jadi sebagai kita tengok, sahabat sebut kan, binatang tu adalah bangkai lah. Jadi bila benda sebut bangkai, najis dan tak boleh untuk kita makan. Jadi sahabat berpendapat bahawasanya kita tak boleh nak pakai lah kita kata bangkai tu. Tapi Nabi, menerangkan bahawasanya boleh untuk kita kata mengambil manfaat bukan daging lah, daging memang jadi bangkai. Boleh untuk kita ambil manfaat daripada bangkai tersebut dengan kita kata ambil kulit lah. Kulit tu kita samak balik dan boleh digunakan untuk kegunaan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, samak dapat menyucikan kulit bangkai dengan menggunakan buah al-qaraz atau benda lain yang memiliki fungsi sama dengannya, seperti kulit delima dan kapur, selagi ia dapat menghilangkan lendir najis yang terdapat pada pori-pori kulit tersebut lah. Maksudnya kat sini, eee, Nabi SAW menyebut apa, kulit bangkai ni dapat kita sucikan ataupun dapat kita bersihkan dengan cara samak lah. Tak kiralah macam zaman Nabi SAW, mereka menggunakan buah al-qaraz kan, ataupun pada zaman sekarang ada yang menggunakan, kapur kan, kapur barus contohnya. Selagi mana ia dapat menghilangkan lendir najis kan. Ataupun kulit delima lah, maksudnya disebut ni kulit delima, boleh juga untuk guna. An Abi Sa'labah Khushaniyi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahlil kitabin fa anaqulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaihi. Jadi mafhum daripada hadis di atas daripada Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu bahawa aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal di dalam negeri yang dihuni oleh masyarakat ahli kitab, kan. Jadi bolehkah kami makan dengan menggunakan wadah ataupun kita sebut bekaslah, bekas-bekas mereka, kan." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah kamu makan dengan menggunakan bejana atau bekas milik mereka kecuali jika kamu tidak menemukan tempat yang lain ataupun menemukan bekas yang lain lah." Kan. Adapun bila mana tak jumpa bekas yang lain maka cucilah bejana terlebih dahulu dan kemudian gunakanlah untuk makan. Muttafaqun alaih. Jadi hadis sahih lah. Okey, jadi apa yang dapat kita faham daripada hadis ni adalah syariat melaranglah kita untuk menggunakan bejana atau bekas lah daripada kita kata orang yang musyrikin lah, orang kafir lah. So, kan.
Tak kira sama ada kita guna untuk minum ke, untuk makan ke kan. Sebab apa? Sebab barangkali kan boleh jadi kita kata barang ataupun bekas yang dia orang gunakan tu, dia orang guna untuk, apa, simpan ataupun perkara-perkara yang najis lah. Contoh daging khinzir ke contoh, kita tak tahu lah bekas yang dia orang gunakan tu. Jadi ambil langkah waspada, jadi kita tak gunakan, bekas ataupun kita tu, yang digunakan oleh orang kafir lah, kan. Sebab apa dia kata larangan adalah kebanyakan, wadah mereka adalah najis lah, sebab mereka tak suci secara yang betul lah, mengikut cara-cara syariat Islam, kan. Sebab mereka tak pernah memperhatikan masa suci. Namun, ada pun kita kata sedia, dalam kalaulah dalam, keadaan darurat, contoh kan, tak ada bekas lain dah, kita nak pakai bekas yang kita kata, apa, bekas daripada orang kafir ni je yang ada, kan, untuk kita makan ataupun minum. Okey, jadi dalam keadaan darurat syariat Islam membolehkan kita untuk menggunakan, bekas mereka, kan. Mana sesudah mencuci terlebih dahulu dengan air, agar kita lebih yakin akan kesuciannya. Jadi, hukum kat sini adalah boleh kita gunakan apabila kita kata darurat lah, kan, apabila tak ada bekas lain dah nak guna, kan. Ada dia punya bekas je. Jadi kita boleh untuk guna tapi kita cucikan terlebih dahulu, kan. Lepas tu baru boleh kita pakai. Okey, itu secara ringkas apa yang disebut oleh hadis lah. Okey, jadi kat sini kita dapati 2 hukum lah yang boleh kita ambil daripada hadis di atas. Okey, yang pertama adalah boleh menggunakan, bekas milik ahli kitab ataupun kita kata Yahudi ataupun Nasrani lah, ahli kitab yang merujuk kepada Yahudi atau Nasrani. Okey, sesudah mencucinya terlebih dahulu. Jadi boleh hukum dia, kan. Tak ada masalah, kan. Tetapi itu kalau kita ketika mana darurat je lah. Kalau ada kita kata pilihan lain, kita pakai pilihan lain. Tak perlu nak pakai untuk, bekas, daripada, ahli kitab. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, larangan dalam hadis ini menunjukkan, makna makruh, dan larangan ni melarang bukan haram lah. Sebab apa kita kata makruh? Sebab selepas tu Nabi kata, kalaulah kita kata darurat, boleh pakai. Jadi ini alamat menunjukkan bahawanya larangan ni bukan haram. Dia tak sampai pada haram, sebagai makruh je maksudnya. Kalau kita pakai juga, hukum dia makruh. Okey, sebab bekas mereka dianggap menjijikkan kerana banyak digunakan untuk sesuatu yang najis. Dan najis kat sini bukan kita kata, apa, najis, apa, najis manusia, bukan. Najis kat ni adalah kita kata najis secara syariat lah, atau syarak, syariat syarak. Maksudnya apa, kita, boleh jadi mereka guna bekas tu untuk isi daging apa, daging khinzir, kan, ataupun bekas tu boleh pakai untuk bagi, anjing makan contoh. Jadi itu yang dimasukkan dengan najis kat sini lah, kan. Hadis yang ke-20 An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin, muttafaqun alaihi. Okay, mafhum daripada hadis yang ni, daripada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah berwuduk dari 2 mazadah milik seseorang perempuan musyrik. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ni hadis sahih lah. Okey, jadi dia kata apa? Dia apa yang dimaksudkan dengan kita kata mazadah, kan? Mazadah milik seorang perempuan musyrik lah. Jadi, disebutkan ni mazadah ni adalah dia timba ataupun bekas yang digunakan untuk menyiram, kan. Sebekas kita pakai untuk siram pokok kan, contoh. Itu dimasukkan mazadah. Jadi Nabi menggunakan, air daripada orang perempuan musyrik, kan. Bekas lah maksud kita kan, menggunakan bekas daripada, ahli kitab ataupun kat sini Nabi sebut perempuan musyrik. Nabi pernah menggunakan lah, kan. Jadi disebut kat sini hadis ni, sebahagian daripada hadis yang panjang lah, dan cuma kita akan ringkas je lah. Cerita ringkas dia adalah, ketika pada Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu dan seorang sahabat yang lainnya dalam satu perjalanan yang dilakukan beliau untuk mencari air lah. Ketika Nabi musafir, Nabi minta kepada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat lah untuk pergi untuk mencari air lah, kan. Dan, ketika mana mereka jumpa air tersebut adalah milik, seorang perempuan musyrik, kan. Dan dia isi dengan bekas dia lah, kan. Dan kemudian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kan, dia berkata kepada perempuan tu, Nabi berhajat kepada air tu, kan. Jadi bolehkah kau berjumpa dengan Nabi SAW? Jadi perempuan tu pergilah jumpa.
kan mereka berangkat dan mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bertanya, "Dari manakah air itu?" Kan, dan wanita menjawab, "Air ini aku ambil daripada tempat yang jauhnya." Sama ada sama dengan kita kata perjalanan 1 hari lah untuk sampai ke tempat air itu perjalanan 1 hari, kan. Jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada wanita apa, musyrikin yang tersebut, satu bejana kan, sebab ada 2 bejana, Nabi minta satu bejana untuk apa kan, untuk, apa, Nabi dan para sahabat untuk gunakanlah untuk minum ataupun untuk mengambil, angkat hadas lah kan. Dan Nabi menuangkan semua air yang dapat dalam 2 mazhab dah, wanita tersebut ke dalam wadah, yang barulah kan, wadah kita kata yang para sahabat bawa lah kan. Dan, setelah itu Nabi panggil para sahabat, Nabi kata apa, "Minumlah dan berilah minum haiwan tunggangan kalian," kan. Jadi secara ringkasnya kita faham sini adalah untuk kita, menggunakan, bekas ini menunjukkan pada, haruslah untuk kita menggunakan bekas, apa, musyrikin lah, orang-orang musyrikin kan. Maksudnya dalam keadaan darurat kan, sebab, dia kata apa, nak dapat air, perjalanan sehari kan. Jadi Nabi bersabda kan, kata, ambillah bekas, minta perempuan itu satu bekas dan kita masuk dalam bekas, yang lain lah, dan air itu boleh untuk kita minum. Maksudnya sucilah air tersebut, tiada masalah. Jadi daripada hadis di atas, okey, apa yang dapat kita apa, simpulkan ataupun hukum yang dapat kita tengok adalah yang pertama, bekas orang musyrikin kan, dalam hadis ni dianggap sebagai sucilah, maksudnya tak ada masalah kan. Tapi sebelum tu kita apa, interogasilah atau kita tanya dulu, adakah bekas ni apa, suci atau tak suci kan, tanya dulu dia ambil mana air ni kan. Jadi apabila dah confirm kita kata dia daripada bekas yang, suci dan air-air yang memang yang halal, tak ada masalah. Itu pertama. Yang kedua, menyamak dapat menyucikan kulit bangkai kan. 2 mazadah tersebut terbuat daripada kulit bangkai, kulit haiwan sembelih kaum musyrikin, sedangkan sembelihan mereka, hukumnya najis. Okey, jadi disebut kat sini, mmm mazadah tu adalah timba kan. Dia bukan timba kita kata timba sekarang ni. Timba sekarang itu plastik kan. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, timba mereka adalah apa, kantung lah. Kantung mereka terbuat daripada kulit kulit binatang kan. Jadi, eee, ini menunjukkan bahawasanya kan, kulit binatang hukumnya sucilah apabila telah disamak kan. Sebab apa, Nabi kata boleh minum air tu. Air tu tak apa apa, air tu tak menjadi sebagai najis. Jadi boleh. Ini menunjukkan bahawasanya menguatkan lagi bahawa kita kata bangkai apabila bangkai kulit bangkai binatang apabila telah disamak kan, dijadikan sebagai kita kata kantung ataupun mazadah kat sini, hukum dia harus suci. Boleh kita pakai untuk sebagai, tempat untuk menyimpan air lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dapat tengok sini adalah bahawasanya kan, agama Islam tu sendiri kan ataupun syariat itu dia agama yang amat amat apa, mudahlah, dia tak menyusahkan kan. Sebab apa? Apabila kita kata darurat, dibolehkan, tak ada masalah kan. Sebab kalau kita kata nak kata tak boleh nak pakai nak minum air, kena minum air daripada orang Islam sahaja. Jadi benda tu menyusahkan. Jadi Islam ni datang untuk memudahkan kan. Itulah datang kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi kan syariat. Hadis yang ke-21 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi salsalatan min fiddatin akhrajahu al-Bukhari. Okey, jadi mafhum daripada hadis di atas daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya, wadah minum milik Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bekas minum milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pecah ataupun retaklah. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pada tempat yang retak rantai yang terbuat daripada perak lah. Mana untuk rantai tu dia pakai untuk menampal lah, kita kata, bekas yang retak tu lah. Dan hadis ini disebut oleh Bukhari. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis adalah
semua perkataan ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah merupakan ketetapan syariat, kan, bagi umat dia lah. Jadi daripada hadis di atas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi meletakkan perak pada bekas yang terletak dan menampalnya supaya kita kata bekas tu tak bocor, kan. Jadi ini menunjukkan bahawasanya itu dibolehkan, tak ada masalah untuk kita menggunakan perak sebagai tampalan lah, bukan kita kata cawan tu sendiri daripada perak, bukan. Maksudnya apabila, cawan tu pecah ataupun retak untuk kita menampalkan dengan perak, tak ada masalah, kan. Inilah dipanggil sebagai, kita ada istilah sebagai, tadbib, kan, menampal barang yang pecah, tadbib. Jadi kat sini dapat kita simpulkan ada dua lah, hukum. Okey, yang pertama boleh menampal bekas yang retak dengan perakan, kan. Kemudian kita minum dari bekas tersebut, kan. Kenapa kita kata kita minum daripada bekas tersebut? Sebab sebenarnya ada hadis yang menerangkan bahawasanya haram untuk kita minum daripada bekas, emas dan perak, kan. Ada hadis Nabi menyebut, kan, tak boleh nak minum daripada bekas emas dan perak, kan. Tetapi kat sini beza dia adalah, ini adalah cawan yang kita kata cawan biasalah, cawan besi, tetapi ditampalkan dengan perak dengan sebab retak ataupun pecah, itu tak ada masalah, kan. Itu yang pertama. Hukum yang kedua, minum dengan menggunakan, wadah ataupun bekas merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh syariat, kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri minum air menggunakan kita bekas lah. Ini merupakan kita kata, apa, sunnah Nabi lah. Nabi apabila makan ataupun, minum, Nabi menggunakan bejana ataupun wadah, kan, bekas. Jadi bagi kita umat Islam, kan, disunatkan untuk kita minum air, kan, dengan bekas, bukan minum air kita teguk contoh dengan botol, bukan. Boleh, tak masalah, tapi sunnah Nabi adalah menggunakan, bejana ataupun bekas. Okey, jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada, bab, al-aniyah ni adalah bab bejana, kan. Beberapa perkaralah. Yang pertama adalah haram makan dan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat daripada emas dan perak. Maksudnya, jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawanya haram bagi umat Islam untuk minum atau makan menggunakan bekas, ataupun kita kata bekas tu adalah haram untuk menggunakan bekas, maksudnya adalah haram untuk menggunakan cawan ataupun pinggan yang terbuat daripada emas atau perak. Tak boleh, hukum dia tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit menjadi suci ataupun, setelah disamak meskipun berasal daripada haiwan yang mati, iaitu bangkai lah. Jadi, hukum yang kedua, harus untuk kita menggunakan kulit bangkai, kan, untuk gunakan. Tapi syarat dia adalah dengan kita samak terlebih dahulu, kan. Samak dulu, jadi kulit daripada bangkai tu harus untuk kita ambil manfaat daripada dia, tak ada masalah. Macam mana pula berkenaan kita kata kulit daripada haiwan yang disembelih, kan. Tadi kita sebut bangkai. Kalau sembelih pula macam mana? Kalau sembelih terlebih lagilah, harus, kan. Sebab haiwan tu memang dah suci, tak ada masalah, kan. Nak pakai kulit dia untuk, apa, tak kiralah untuk apa, tak ada masalah. Cuma kita akan samak terlebih dahulu lah untuk buang dia punya kotor-kotoran tu, kan. Ini kita berbincangkan bab kulit bangkai. Sebab bangkai hukum dia memang najis, kan. Tetapi kulit dia boleh untuk kita manfaatkan dengan syarat kita samak terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang menggunakan wadah milik ahli kitab sebelum dicuci terlebih dahulu. Ini, eee, bab yang menerangkan bahawanya kita dilarang untuk menggunakan, bekas ataupun wadah, pinggan ataupun mangkuk lah daripada kita kata orang musyrikin ataupun orang, ahli kitab lah, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, kan. Sebab apa? Secara waspadalah, kita berwaspada, kan. Kita tak tahu dia pakai bekas tu untuk makan apa, kan. Jadi kalaulah, larangan kat sini bukan sebagai kita kata haram, tetapi makruh lah, kan. Maksud kalau darurat boleh, tak ada masalah pakai, kan. Tapi cucilah terlebih dahulu untuk kita kata yakin dengan, bekas yang kita makan lah. Dan yang keempat, boleh menampal tempat yang retak pada sesuatu bekas dengan menggunakan perak. Jadi ini hukum yang, terakhirlah yang dapat daripada bab, bab, bejana ataupun bab bejana ni. Jadi, yang mana kita sebagaimana kita sebut, sebelum ni,
haram untuk menggunakan bekas yang terbuat daripada perak, kan, emas dan emas lah. Tetapi bagi yang bekas yang bukan daripada emas perak, kan, bila mana dia retak ataupun kata-kata pecah, boleh untuk kita tampal. Tampal tak ada masalah. Tapi kalau cawan ataupun bekas tu terbuat daripada emas perak, hukum dia tak boleh. Tapi kalau untuk kita tampal, ya, lompong-lompong ataupun retak-retak yang ada pada cawan untuk menggunakan perak, hukum dia harus, tak ada masalah.